Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan ketika ini belum ada sebarang persetujuan rasmi mengenai gencatan senjata antara Tehran dan Tel Aviv. Namun beliau menambah Iran tidak akan meneruskan tidak balas ketenteraan jika Israel menghentikan serangan ke atas wilayahnya selewat-lewatnya jam 4 pagi waktu tempatan. Menerusi satu kenyataan di platform X, Araghchi berkata, seperti yang telah ditegaskan berkali-kali oleh Iran, Israel yang telah melancarkan perang terhadap Iran. Sehingga kini tiada sebarang perjanjian rasmi berkaitan gencatan senjata atau penghentian operasi ketenteraan. Tambah beliau, jika Israel menghentikan pencerobohan haram terhadap Iran sebelum atau pada jam 4 pagi waktu Tehran, Iran juga tidak berhasrat untuk meneruskan tidak balas ketenteraan selepas itu. Bagaimanapun, menurut Araghchi, keputusan muktamad mengenai penamatan operasi ketenteraan Iran akan dibuat kemudian bergantung kepada tindakan Israel dan perkembangan semasa di lapangan. Ketika kenyataan ini dikeluarkan, waktu tempatan di Tehran telah melepasi jam 4.30 pagi. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pegawai kanan White House sebelum ini memaklumkan kepada CNN bahawa Israel bersetuju dengan pelan gencatan senjata dengan syarat Iran menghentikan serangan ke atas wilayahnya. Sumber yang sama menyatakan bahawa Iran telah bersetuju dengan syarat tersebut.